Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Adam Fahim, pengacara TVPSS Ittifaqiah dari Sekolah Menengah Agama Ittifaqiah, Jerteh, Terengganu. Bahan digital memperkasa pendidikan negara. Ayuh kita lihat sejauh mana penggunaan bahan digital diaplikasikan dalam dunia pendidikan di Malaysia. Portal pembelajaran digital ialah platform yang menyediakan bahan pendidikan, alat pembelajaran dan komunikasi antara guru serta pelajar tanpa pertemuan fizikal. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah membangunkan beberapa portal utama, antaranya D5. D5 merupakan platform pembelajaran secara digital untuk murid, guru dan ibu bapa. Yang kedua, Google Classroom KPM. Google Classroom KPM dapat memudahkan pengurusan pembelajaran secara dalam talian. Seterusnya, TV Pendidikan. TV Pendidikan ialah saluran pendidikan untuk pelajar Malaysia. Seterusnya, bmlearning.com. bmlearning.com ialah platform pembelajaran bahasa Melayu. KPM juga melancarkan dasar pendidikan digital bagi memajukan sistem pendidikan negara. Jadi pada kali ini, saya akan bawakan kepada anda informasi berkaitan D5. Apa itu D5? D5 atau Digital Educational Learning Initiative Malaysia dilancarkan pada 15 Jun 2020 untuk menyokong pembelajaran digital. Ia menyediakan pelbagai aplikasi seperti Google Classroom, Microsoft 365 dan Apple Teacher Learning Center. Ini untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif dan berkesan. Antara kelebihannya ialah mesra pengguna kerana ianya mudah diakses oleh guru dan murid. Seterusnya, Sistem Pengurusan Pembelajaran Pintar LMS. Ianya merupakan pembelajaran interaktif melalui sokongan Google Classroom, Google Meet dan Microsoft Teams. Paparan di belakang menunjukkan statistik penggunaan D5. Sebanyak 85% bersamaan 4.1 juta murid dan 99.5% bersamaan 420,000 guru telah menggunakan D5. Manakala 42% bersamaan 2.1 juta ialah murid yang menggunakannya secara aktif. Untuk maklumat lanjut, sila layari portal laman web rasmi D5 yang tertera di bawah. Bahan digital memperkasa pendidikan negara. Ayuh bersama kita merealisasikan transformasi ini. Sekian daripada saya, Adam Fahim, pengacara TVPSS Ittifaqiah, peneraju minda pelajar. Assalamualaikum. Nah, mimpi rupanya.